Assalamualaikum. Saya nak sharekan satu feedback terbaru daripada customer kita. Dalam seminggu mesti akan sakit beberapa kali. Tapi sekarang lebih 10 hari tak sakit. Masya Allah, syukur sangat bila dengar ada perubahan. Dah rasa lega tanpa sakit yang kerap datang. Kadang-kadang sakit sendi dan gout datang berulang kali sebab paras asid urik kita tengah tinggi. Kalau dibiarkan, ia boleh menyebabkan sendi bengkak dan panas bila disentuh serta kesukaran kita untuk bergerak. Sebab tu penting ambil tindakan awal sebelum keadaan bertambah teruk. Ramai yang dah ikhtiar dengan kapsul tapak baru ni. Gabungan kulit kayu retak, hempedu bumi dan herba-herba lain bertindak untuk kurangkan keradangan sendi dan bantu juga untuk kawal paras asid urik tu. Jadi kalau ada yang dekat sini masih sakit berulang kali tu, jangan biarkan saja. Tekan link sekarang, kita ikhtiar daripada awal.